Assalamualaikum semua. Jom kita masak telur sambal kicap. Goreng ikan bilis. Angkat dia ketepikan. Tumis bawang putih, bawang merah, cili kisar, tambah sedikit minyak. Masukkan perasa. Masukkan 5 biji telur ayam. Tabur cili yang dipotong. Tabur ikan bilis yang telah digoreng. Masukkan kicap manis. Biarkan telur masak dan angkat. Siap dihidang. Selamat mencuba.